Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel Seratus Go. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ni. Okey, malam ni saya nak cerita kisah seram saya yang pernah berlaku pada tahun 2009, iaitu di Gombadak, Kuala Terengganu. Okey, kisah ni saya ada sewa sebuah rumah lah. Masa tu saya praktikal di utusan Malaysia di Gombadak. Jadi dah selama 6 bulan saya ada sewa sebuah rumah di Gombadak, Kuala Terengganu. Jadi saya ulang-alik daripada rumah tu ke tempat kerja, ambil masa dalam tak jauh mana, dalam masa 3 hingga 5 minit je, dalam lingkungan 5 km macam tu lah. Okey, saya nak cerita pasal kisah rumah tu lah. Mula-mula pada buka awal saya tak ada masalah pun duduk rumah tu. Jadi lama-lama agak misterinya. Okey, rumah tu memiliki dalam 4 bilik. Satu bilik yang tak pernah dibuka. Bilik tu agak seram jugalah. Jadi permulaannya saya duduk bilik tu hanya saya guna bilik hadapan je lah. Bilik tu untuk saya guna sebab ia adalah master bedroom, sekali dengan bilik air. Jadi sebuah rumah tu saya tak ada kongsi dengan siapa-siapa. Saya duduk sendirilah selama 6 bulan. 6 bulan saya berada di Kuala Terengganu. Okey, dapurnya agak luas tapi memang menakutkan lah. Tak pernah lagi lah sepanjang saya 6 bulan tu saya masak. Tapi rumah dia agak lama tapi rumah ni teres. Teres. Okey. Jadi bilik yang pertama, bilik kedua, bilik ketiga, okeylah. Kadang-kadang boring duduk bilik yang pertama, saya duduk bilik kedua. Yang dia lah maklumlah seorang. Jadi saya pun tak ada kawan lepak-lepak malam. Jadi saya pun stay lah kat rumah tu setiap malam. Pada bulan pertama tak ada masalah. Sampailah bulan kedua adalah cuti sikitnya. Untuk balik kampung ni memang tak adalah. Malas nak balik kampung sebab cuti pendek je, hanya 2-3 hari. Jadi bila boring duduk kat rumah-rumah tu, saya pun terfikir apa yang berada dalam stop tu sebab tak boleh buka. Saya pun ambil keputusan untuk cokek pintu tu, dapatlah buka pintu. Sebenarnya terkejutlah. Dalam bilik tu adalah macam bumper kereta itu kereta Proton Wira. Tapi bumper tu pecah, lampu belakang pecah, ada bonet hadapan tu kemek. Saya pun tahu kenapa dalam fikir saya mungkin kereta ni pernah aksiden lah kot. Bumper sapihan body kereta itu, bumper, bonet, pintu. Jadi saya tak tengok apa dalam bilik tu. Saya nampak macam agak lama. Dalam gambar ada suami isteri, saya tak kenal lah. Sebab kita berurusan dengan macam melalui mesej saja, dan bank deposit dan ambil je di kunci rumah tu dekat balai polis Gombadak. Jadi kita tak ada urusan pun dengan owner rumah tu, tak pernah tengok lah, tak pernah jumpa owner tu. Jadi kita tengok dan saya duduk dalam bilik tu tak ada apa-apa. Saya pun keluar lah. Malam yang terjadinya peristiwa ni, ketika saya duduk lepak tengok TV, saya terpandanglah ke arah dapur. Seorang perempuan keluar daripada bilik tu dengan rambut panjang sangat. Itulah pengalaman yang saya tidak dapat lupakan lah sampai hari ni. Rasa lepas tu dia keluar daripada bilik tu, dia menuju bilik yang ketiga. Saya pun terfikir, adakah aku ni mimpi ataulah hanya pandangan saja. Lepas tu sampailah esokkannya, aku terdengar dekat bahagian dapur budak-budak panggil, "Jom kita main ke belakang rumah hantu." Aku rasa rumah aku ni sekarang ni aku tinggal rumah hantu ke? Sebab keliling rumah aku ni jiran yang duduk di sekeliling aku tengok macam lain macam je. Aku duduk sini relax je, tak ada masalah. Okey. Sampai malam seterusnya pada bulan yang ketiga, aku dengar bunyi macam dalam pukul 2 pagi. Aku tak tidur lagi. Aku terdengar bunyi macam dentuman yang kuat, macam satu benda yang aksiden dalam bilik tu. Aku pun fikir apa yang berlaku. Aku pun intai. Aku buka,
Ya Allah, busuknya dalam bilik tu seperti tak tahulah, mesti bangkai ke saya tak tahulah. Lepas tu sampailah satu tu, aku tak tahu, aku rasa mesti ada sebab kenapa rumah ni budak tu boleh cakap rumah hantu. Lepas tu aku pun ambil keputusan untuk keluar rumah tu, pergilah semulalah satu tempat, satu kedai aku bertanya seorang pakcik tu bagi tahu, dia kata sebenarnya rumah yang aku tinggal tu, dia kata owner dia dah lama meninggal, dia kata, tapi urusan-urusan tu adalah melalui adik dia yang urusan sama ni adalah adik dia. Owner rumah tu dah lama meninggal, jadi yang meninggal tu jadi aku nampak sepihan bodi kereta tu kan, itu kemek-kemek itulah dia simpan kat dalam rumah tu. Isteri dia pun meninggal dalam rumah, dalam kejadian tu, dan rumah tu tak pernah orang berani duduk selebih seminggu. Jadi aku terpadang, aku dah hampir 5 bulan duduk dalam rumah tu, tak ada apa-apa yang berlaku. Sehinggalah aku buka dalam pintu bilik tu, barulah aku dirasai oleh misteri. Jadi kan, itulah pengalaman aku masa aku praktikal dekat utusan Malaysia dan tinggal dalam rumah yang penuh mendengar misteri lah, sebab tak ada orang pun yang berani duduk dalam rumah tu. Okey, guys, kita jumpa lagi ke next video akan datang malam esok. Aku akan cerita pasal seram aku sendirilah, yang berlaku, yang aku pernah bekerja di hotel di Indra Mahkota. Hotel tu baru lagi buka, masa tu dah tengah operasi buka lah. Jadi apa yang terjadi pada aku, okey, kita next video malam esok. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.